Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam siri video tutorial pewarisan. Kali ini saya akan terangkan kepada anda tentang program affiliate pewarisan. Tahukah anda terdapat lebih 90 bilion ringgit harta terbeku di Malaysia? Ini adalah harta yang ditinggalkan selepas kematian pemiliknya dan 90% daripadanya milik orang Islam. Ini merupakan satu kerugian besar kepada ummah di Malaysia, tanah air kita sendiri. Antara sebab utama masalah ini berlaku ialah tiadanya perancangan pewarisan. Kurang daripada 5% orang Islam menyediakan perancangan atau menulis wasiat. Oleh sebab itu, kami memperkenalkan program affiliate pewarisan. Program ini bertujuan menggalakkan lebih ramai orang membuat perancangan pewarisan dan pada masa yang sama memberi peluang kepada ahli kami memperoleh pendapatan sampingan secara ringkas dan patuh syariah. Antara ciri menarik program affiliate pewarisan ialah: pertama, semua pengguna pewarisan secara automatik adalah ahli affiliate. Kedua, tiada sebarang kos untuk menjadi affiliate. Ketiga, komisen antara 5 hingga 20% bagi setiap pembelian. Dan yang keempat, anda hanya perlu memperkenalkan aplikasi pewarisan dan kongsikan maklumat kepada kenalan melalui butang kongsi. Semua ahli pewarisan adalah juga ahli affiliate. Bezanya, jika anda seorang ahli premium, kadar komisen anda ialah 20%. Ini bermakna dengan hanya dapatkan 5 orang ahli berbayar, kos keahlian premium anda sudah pun terbayar. Pada masa yang sama, anda masih menerima manfaat khairat dan boleh menyediakan dokumen-dokumen pewarisan. Yang lebih penting, anda telah membantu rakan atau ahli keluarga anda menggunakan sistem perancangan pewarisan yang mudah dan berpatutan. Apabila hanya 5% masyarakat telah membuat perancangan pewarisan, ini bermakna terdapat 95% lagi yang boleh anda kongsikan. Kepada yang telah mendaftar menjadi ahli pewarisan, secara automatik telah pun menjadi ahli affiliate kami. Untuk lihat status affiliate, tekan butang affiliate di bahagian atas laman ahli atau di langkah 5 pada muka yang sama. Apabila anda tekan butang tersebut, skrin affiliate akan dibuka seperti berikut. Alia telah kelabukan bahagian nama pengguna ini atas sebab privasi ahli. Ada beberapa bahagian di page ini yang anda boleh lihat. Di bahagian kiri ialah dashboard status rangkaian affiliate anda. Ini adalah jumlah ahli yang telah anda perkenalkan kepada sistem pewarisan. Prospek adalah jumlah orang yang anda telah pelawa untuk menyertai pewarisan. Prospek adalah mereka yang telah anda hantar konten melalui kongsi dan mereka telah membukanya tapi tidak login lagi ke sistem kami. Ahli adalah mereka yang telah login ke akaun di pewarisan. Ini adalah akaun percuma yang mana mereka boleh mula merancang dan menyediakan dokumen pesanan pada waris. Ahli premium adalah mereka yang telah membeli pakej Khairat Plus sama ada pakej RM80 setahun atau pakej lain sehingga RM600 setahun. Bagi setiap pembelian ahli premium, anda akan dapat 20%. Bila masa mereka perbaharu Khairat tahun depan, anda pun masih terima komisen ini selagi mana mereka bayar. Di sebelah kanan skrin adalah senarai nama mereka yang telah anda rujuk dan mendaftar di sistem pewarisan. Status mereka dipaparkan di sebelah nama. Anda boleh berhubung dengan mereka melalui WhatsApp dengan menekan butang di sebelah kanan. Di sebelah kiri bawah skrin ada 3 butang kongsi. Anda cuma perlu tekan mana-mana butang ini untuk promosikan pewarisan kepada kenalan anda. Apabila klik, ia akan buka WhatsApp dengan mesej yang mengandungi ID anda. Jika mereka mendaftar, mereka akan berada di bawah rangkaian anda. Terdapat banyak kandungan yang boleh anda kongsikan kepada downline anda. Anda boleh gunakan ini untuk menggalakkan mereka log masuk dan seterusnya menjadi ahli premium. Yang penting, mereka dapat sedikit ilmu tentang pewarisan. Mudah bukan? Alia harap penerangan ini dapat membantu anda memahami skim affiliate pewarisan. Yang penting ia adalah skim percuma dengan peluang untuk anda mendapat sikit sedikit pendapatan sampingan dengan hanya berkongsi maklumat. Teruskan mengikuti siri penerangan dari pewarisan tentang pewarisan. Sila follow atau subscribe kami di saluran Instagram, TikTok dan YouTube kami.